Suara yang diperkasa, nadi yang menghidupkan nurani bangsa. Selamat datang ke sambutan Hari Wanita Sedunia 2026 yang berlangsung di Parlimen Malaysia. Tahun ini kita meraihkan satu visi besar, wanita mematangkan demokrasi. Tema global tahun ini di peringkat antarabangsa adalah Give to Gain, ataupun dalam bahasa Melayunya iaitu memberi peluang untuk menuai kejayaan. Apabila wanita diberi ruang dalam kepimpinan pula, terutama dalam politik, dalam proses pembuat keputusan, kita mendapat perspektif yang lebih inklusif. Maka makna sebenar give to gain, yakni memberi kepada wanita, bukanlah semuanya satu alat sahaja, tetapi ialah satu bebanan yang perlu kita sama-sama pikul untuk masa depan yang akan datang. Dan pada hari ini, sangat bangga kita ada bawa rakan-rakan solusi kita dan juga penerima manfaat projek yang terdiri daripada wanita-wanita hebat dari seluruh Malaysia. Mereka buka booth di bahagian belakang, jadi hopefully semua partisipan attendees hari ini dapat luangkan sedikit masa untuk ke belakang. Boleh membelilah. Saya bagi pihak APPJM SCG sangat berbesar hati untuk mengumumkan satu pelancaran buku kami, iaitu bertajuk From Ground to Greatness, Malaysian Grassroots Transformations under APPJM SDG. Buku ini merakamkan kisah-kisah transformasi sebenar daripada lapangan dan sebahagian besar daripada ini dipacu oleh wanita-wanita hebat di dalam komuniti mereka. Jadi kisah-kisah ni bukan sekadar inspirasi tetapi bukti bahawa apabila wanita diberi peluang, sokongan dan ruang, mereka mampu mencetuskan perubahan yang luar biasa. Terima kasih APPJM SDG. Alhamdulillah hari ini kami rasa bersyukur sebab pertama kali kami dapat menjejak ke Parlimen dengan program memperkasa wanita lah. Jadi saya dapat bawa usaha-usaha wanita di Pasoh, Jelebu ni supaya dipertontonkan, disantuni oleh semua orang. Usaha yang perlu diketengahkan lah. Kami memang sangat gembira usaha kami ni dapat kami kongsi. Perasaan saya rasa sangat gembira dan juga rasa sedikit bangga lah sebabnya wanita ni dipandang lah di peringkat parlimen juga supaya, dan dia menunjukkan lah yang wanita ni pun sama penting. Kita memang tahu wanita ni penting tapi selalunya kerajaan negara tu kadang-kadang dia terlepas pandang peranan wanita semua tu lah. Pada hari ini, seramai 30 orang ahli parlimen wanita telah dipilih oleh rakyat untuk menggalas amanah di Dewan Rakyat, mewakili 13.5% daripada keseluruhan kerusi parlimen. Ia jelas menggambarkan bahawa rakyat Malaysia semakin mengiktiraf peranan wanita dalam kepimpinan negara. Sesungguhnya, demokrasi yang matang tidak akan tercapai tanpa perwakilan wanita yang signifikan dan bermakna. Tempat yang kita pilih untuk program ini bukan calang-calang. Semua yang berlaku di parlimen ini ada menyentuh kehidupan seharian puan-puan dan tuan-tuan semua. Saya rasa masa ini adalah tepat untuk kita bincang peranan wanita dalam mengarus perdanakan isu-isu wanita supaya ia menjadi isu-isu nasional dan bukan isu yang sekunder atau secondary issue. Kita mengalu-alukan lelaki, mengalu-alukan lebih ramai wanita melibatkan diri dalam politik dan juga segala-galanya. Dan satu nasihat saya ingin nak bagi tahu semua parti-parti politik ataupun NGO-NGO wajib letak dalam perlembagaan parti ataupun NGO 30% letak dalam akta perlembagaan. Baru dia akan nampak. Jikalau kita tidak letak, maka perjuangan ini akan diterus-terus tanpa tidak ada alat tuju. Kita nak membicarakan hari ini supaya kita membina sebuah Malaysia yang mesra gender. Both parties, male and female, mesti dirujuk. Saya daripada Women's Aid Organisation atau Pertubuhan Pertolongan Wanita. Kami menjalankan tugas yang berkaitan dengan keganasan berasaskan gender. Kami ada helpline, talian di mana wanita boleh telefon dan kalau dia perlukan bantuan, kita boleh bantu untuk uruskan kes mereka, dan kita juga ada satu rumah perlindungan sementara.
Apabila kita berada di akar umbi, kita mendengar sendiri permasalahan rakyat. Ibu tunggal yang tak ada sokongan. Tak perlu tunggu untuk menjadi seseorang parlimen untuk kita memberikan pengaruh kepada perubahan dasar. Jadi apa peranan saya sebagai pembangun komuniti di kampung saya bersama-sama dengan saya di Siang Community Learning Center? Saya tidak bagi umpan, saya mau bagi dia pancing supaya dia boleh memancing di mana-mana sahaja. Jadi kita ajar dari awal, dari ground up. Saya rasa ini program is very empowering, where this is the first time I come to Parliament and gathered with all the other solution provider, all the women from different places, learn from them, dan every story very like motivated me, sangat encouraging lah, and exchange some idea like how I can do better when I go back to Sabah.